Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, now our brothers and sisters at Masjid Abdul Razak in Singapore celebrating 60 years anniversary of the existence of this beautiful masjid. This masjid has a special place in the hearts of the people because it's always been an icon, masjid, for its extraordinary achievements in terms of organizing programs, Mawlid, hall gatherings, and in terms of governance, unity, and spreading a beautiful message of love for all societies. My class is there for a long time, and I feel always great when I'm around at that masjid. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that the imams, the committee of the masjid, the chairman, and all community of the masjid will have more beautiful time, and inshallah they will do even greater job. I would like to say to all of them, congratulations for the achievements and more years to come with full of barakah, and you will do your best to serve the ummah, to help the people, to understand the path to Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah to be with you again soon. Jazakumullah khair. Your brother Sayyid Afifuddin Al-Jailani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari awal saya datang ke Masjid Abdul Razak, saya tertarik dengan semangat kekeluargaan yang sangat ketara, yang sangat kuat. Bukan hanya volunteer atau sukarelawan, ada juga pada jemaah masjid ini. Itu yang bukan hanya diri saya yakin ia juga memberikan semangat kepada yang lain-lain untuk berkhidmat dan sentiasa datang ke masjid yang kami sayangi ini. It's just because of the closeness, the ukhuwah between the MMB, between the staff and each volunteers who are willing to sacrifice the time and effort spent in this mosque. It's a cornerstone of my family's legacy. Long before I was born, my family, relatives and their close friends were already part of the community surrounding the mosque. So working here will allow me to help strengthen the very community that raised me. Masjid Abdul Razak sangat istimewa buat saya kerana keberkatan dan ketenangan yang terdapat di dalamnya. Masjid Abdul Razak terlalu istimewa buat saya kerana saya dilahirkan di kawasan Masjid Abdul Razak. Jadi sejak kecil hinggalah sekarang tetap istimewanya Masjid Abdul Razak bagi saya. Saya suka Masjid Abdul Razak kerana istimewa dan penuh barakah. Masjid Abdul Razak istimewa bagi saya kerana di sinilah saya menimba ilmu, mengeratkan ukhuwah dengan volunteer-volunteer dan rakan sekerja dalam menjaga masjid ni. Di sini juga tempat kita bertemu dengan ulama-ulama untuk dapat keberkahan. Masjid Abdul Razak, they have a lot of activities, especially for the jamaah. We have majlis, we have learning majlis, zikir majlis, whatever majlis. With that, I really love Masjid Abdul Razak, a small mosque with a big heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha al-masjid Ali Abdul Razak. كنت خدمتي لمدة سنوات في هذا المسجد. أرجو أستطيع أن أخدم هذا النشاطات في هذا المسجد مدة طويلة. شكرا جزاكم الله خيرا. Masjid Abdul Razak ni walaupun kecil tapi dia berjiwa besar dan saya amat tertarik dengan kaki tangan dan MMB dan juga para sukarelawan yang memang gerik. இந்த வருஷம் மஸ்ஜித் அல் அப்துல் ரஸாக் 60வது வருஷத்தை கொண்டாடுவதால் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் மேலும் மேலும் இந்த பள்ளி மேலும் வளரவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Saya dapat berkhidmat kepada Allah, masyarakat dan ummah sambil memupuk silaturahim yang baik dan sentiasa sibuk dan aktif. Alhamdulillah. এই মসজিদে আমার সব কিছু পছন্দ। আমার 16 বছর ধরে এই মসজিদে আমি ভলান্টিয়ারি করি। এই মসজিদে লোকজন, এভরিথিং, অফিস স্টাফ, প্রেয়ার, লোকজন সবকিছু আমার পছন্দ, আদব কায়দা, এভরিথিং। Diam tak diam, Masjid Al Abdul Razak sudah berusia 60 tahun. Alhamdulillah. Masjid kampung yang kecil mulia ini, jika dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Singapura, telah dapat
memainkan peranannya sebagai tempat untuk beribadah dan pusat menimba ilmu. Memang tepat sekali, masjid ini terkenal sebagai masjid pilihan ulama. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pengerusi dan anggota jawatan kuasanya serta kaki tangan masjid ini yang telah berusaha dengan gigih mentadbirkan masjid ini dengan begitu baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal bakti kita semua dan memberi ganjaran pahala di akhirat kelak. Seperti termaktub di Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 18. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Happy 60th anniversary Masjid Abdul Razak. Here's to many more years of faith, knowledge and service to the community. InsyaAllah. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Al-Abdul Razak. Semoga kita dapat terus berjasa dan berkhidmat dalam memakmurkan masjid ini. I would like to wish Masjid Al-Abdul Razak happy 60th anniversary. May Allah continue to bless the mosque and us with more barakah, unity and guidance for the generation to come, insyaAllah. Amin. Happy 60th anniversary Masjid Al-Abdul Razak. May you continue to serve the community and contribute many more years. Selamat menyambut ulang tahun ke-60. Semoga jasa dan khidmat berterusan selama-lamanya. Selamat ulang tahun yang ke-60 Masjid Abdul Razak. Semoga kita dapat terus berbakti dan berkhidmat untuk masyarakat sampai bila-bila. Kepada Masjid Al-Abdul Razak, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Amin. Happy 60th anniversary Masjid Al-Abdul Razak. May you expand and grow to serve even more jemaah and even a bigger community. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Abdul Razak. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Al-Abdul Razak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Masjid Al-Abdul Razak. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-60. Happy 60 years Masjid Al-Abdul Razak. Masjid Al-Abdul Razak 60 anniversary. Dengan ikhlas saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-60 pada Masjid Abdul Razak dan semoga dapat terus berkhidmat untuk masyarakat. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-60. Happy 60th anniversary Al-Abdul Razak Mosque. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-60 Masjid Abdul Razak. Alhamdulillah. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Abdul Razak. Happy 60th anniversary Masjid Al-Abdul Razak. May you continue to serve the jemaah and community for many, many more. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Al-Abdul Razak. Semoga jasa dan hikmat berterusan. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-60. Happy 60th anniversary Masjid Al-Abdul Razak. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Al-Abdul Razak. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-60. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-60 dan semoga Masjid Al-Abdul Razak terus menjadi masjid pilihan ulama. Selamat menyambut ulang tahun ke-60 Masjid Abdul Razak. Semoga ia kekal kuat, berdiri teguh sama seperti semangat kita semua untuk sentiasa datang dan berkhidmat kepada masjid yang kami sayangi. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this masjid and may Allah subhanahu wa ta'ala bless its committee, and I ask Allah ta'ala to grant them ability to serve the da'wah of Rasulullah for years to come. Barakallahu feekum, and I wish you all the best inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.